Budak Kampung. Ini wak nan. Ya. Dah ada je lah. Nampak tu tak keluar. Laki-laki. Ya. Yang tu timbang lu sekor. Ambil dah wak nan, yang besar. Mana dia petik ni tak tahu. Wah, dia tempoh mak dia ni. Putih ambil yang besar tu. Tu yang besar tu 2 kilo lebih tu. Putih dulu. Lepas tu jangan masuk dia. Masukkan plastik. Dekat 3 kilo ni. Tiga. Okey, kita tengok wak nan punya keharuan A. 3 kilo. Mak. Tak sampai. Mak. 29. 2 kilo 8 haruan A. Lah, ambil plastik lain. Itu ambil plastik lain. Tu belakang plastik. Kompang. Ini biar jap. Jangan usah campur. Orang kena kompang. Masuk dalam kali. 28. Nak yang besarnya tu. Ada. Ada juga. Kena kecil aku ni. Alah, letak. 28. 1,5 ni. Masuk. Anda. Pisau. Wak nan. Okey. Ada yang torot dah keluar. 4 kilo 7. 37 B. Ni. Cak kau pegang. Tanding. Nampak macam beautiful tau. Ini bukan pendapat ikan ni. Ini friend. Member satu kapal. 2 kilo 8 haruan A. Okey, settle. 6 hours later. Sohok. Memang dia berhantar dia. Plastik belah. Memang anda. Buat sohok ni kan. Jangan main-main. Itu bawah plastik. Ya, 3 ekor dah. 2 ke 3? 3. Okey, settle. 2 kilo. Dah tu 2 kilo. Baik. 2 kilo 3 A. 2, 3 B. 2, 3 3 kilo. 2, 3 kilo. 1 minute 37 seconds later. Tak ada ikan mana nak bayar. Mana tadi ikan semua? Kerang ah. Baik. Tuang lah nak tunggu apa sampai kering ni. Kena kompang memanglah betul. Ikan bertakau dekat ni. Tak habis tu. Potek lorong. Mak, tak ada ikan. Habis potek lorong. Tangan plastik. Mak, ini apa yang tak ada ikannya? Dragon. Mak, ada usul. Baik-baik muka. Lorong 3. Tuanku je somah. Habis kepala Macam tu. pegang plastik wak. Cak. 2 orang pegang plastik. Malah itu aku tak dapat ikan. Alah, apa dah. Dia balas dendam ni. 3 aja. Jadi 3. Tak mandang. Tepilah kopak. 3 ekor. Orang ada ikan tak ada. 3 kilo. Dragon A. 3 kilo. Dia balas dendam ni. Itu timbang harga. Yang tak Timbang kali sama tu ya. 3 kilo B. 4 kilo. Dia banyak juga. 4 kilo setengah. Tuan nampak 6 kilo 2. 6, 2, 3 kilo. 6 hours later. Kamu langkah yang berberes. Tu aku telefon kamu. Kamu tak ada ikan aku jadi sikit. Itu leceh. Bila cakap kan dia mau marah. Aku tak ada ikan banyak dia mancing. Oh nak. Tuan ayo belah ni. Ada. Tak ada banyak ikan dia Sembang mancing. boleh lah. Sembang boleh lah. Aku yang tahu. Banyak gagal lalunya dia panggil. Awak pun tak ada banyak. Bolehlah. Dapat 5 A 10 kilo sekali kamu lah. Tak ada A-nya. A ada Masuk betul ni. ya.
Kamu pandai. Wah, ini satu. Tak, ke mana lagi? Wah, man. Nampak? Ambil man. Keluarkan yang kecil je, man. Yang besar tak payah keluar. Yang kecil. Campak. Tu satu. Ada apa? Wah, luar man. Basah betul. Campak. Tahu mana dia? Campak. Okey, sudah. Tahu timbang. Tok man tak boleh. Campak sana geng dia. Kamu banyak aja. Bukan tahu marah ya. Buat benar. Memang haruan. Tok man tu campak ni dah. Okey, timbang tu. Jadilah. Aku dengan kawan tadi Tok man tu. Ngam-ngam. 4 kilo. Toman pun ada, nampak? Kosong pula toman. Oh, cantik. Man, jadi lah. 2 kilo 6. 426. Tak ada. 246. Habis. 1 minute 37 seconds later. Ini dia, baung. Sungai Perak. Tapi tidak dijual lah. Customer dah ada. Kita nak tahu berat dia je. Baung ekor merah 800 gram. Baung ekor biasa kuning. Baung kunyit. Abang tu masih hidup lagi. Ini baung ekor baung kunyit. Tidak dijual. Okey. Ini ikan jelawat. Jelawat sungai. Tu. Berat dia 1 kilo tengah. Ni jelawat. Jelawat. Ini mesti kon. Okey, settle. Budak kampung.